Ini bukan sekadar gurun, ini neraka batu. Ouarzazate dikenali sebagai gerbang Sahara. Pada siang hari, asfalt mencair di sini dan pada waktu malam, ia sejuk seperti dalam peti ais. Angin menerbangkan pasir yang memenuhi mata, hidung dan paru-paru. Bayang-bayang pun tidak dapat menyelamatkan, ia hampir tiada. Bandar ini kelihatan cantik, dinding tanah liat, jalan-jalan lama, pemandangan ala filem. Tetapi untuk kehidupan, ini adalah perangkap. Air diangkut masuk, elektrik sering terputus, perubatan hanya berbayar dan jauh. Jika anda tersesat di gurun berdekatan, tiada harapan. Bahkan penduduk tempatan mati jika tersasar dari jalan. Ouarzazate adalah tempat di mana pelancong melihat Instagram, manakala penduduk tempatan melihat perjuangan untuk terus hidup setiap hari. Di sini, pasir pun membakar dan udara seperti dinding berdebu. Di tempat seperti ini, anda pasti tidak akan bertahan. Dan jika anda ingin tahu di mana lagi, anda tidak patut mencari pengembaraan, langgan saluran 10 minit. Kami ringkas, terus ke intipati dan hanya apa yang benar-benar penting.